Buku cek masa depan. Tolonglah Mama, tolonglah saya. Mama cakap tak boleh lah. Janganlah macam tu Mama. Kau tak dengar ke apa yang Mama cakap ni? Ya ke? Jadi awak nak duit saku, Mama tak bagilah ya. Selalu je dapat besok. Tapi bila saya cakap boleh bagi 1 hari lebih awal tak? Dia cakap tak boleh katanya. Tak boleh. Mama kata tak boleh. Tak boleh lah. Kau tak faham. Memanglah hari ni dah ditetapkan. Tapi takkanlah 1 hari lebih awal pun tak boleh tolong. Mama cakap tak boleh, tak boleh. Dia cakap macam tu berulang-ulang kali. Awak tahu? Itu rupanya masalah awak sekarang ni ya. Tapi kenapa hari ini awak perlukan duit tu? Doraemon, hari ni ialah hari jualan majalah Shona Yonde. Semua kawan-kawan saya baca majalah tu. Hanya saya saja yang tak membelinya. Habislah saya akan tersisih dengan kawan-kawan saya. Awak ni memang suka bising pasal perkara-perkara yang remeh-temeh macam tu lah. Kalau dapat beli majalah tu tak ada apa-apa kan? Awak nak bagi saya pinjam duit ke? Buku cek masa depan. Buku cek? Untuk apa? Awak tak tahu ke? Tulis jumlah duit yang diperlukan. Lepas tu tanda tangan. Awak akan dapat beli apa saja yang awak nak. Hanya tanda tangan saja? Ya. Walau bagaimanapun, kalau dah beli majalah tu, jangan gunakan lagi cek ni tau. Memang baguslah ada buku cek ni. Oh ya, saya nak tanya pada Mama lah. Mama, buku cek tu untuk apa? Cek tu gunanya untuk orang yang ada simpanan di dalam bank. Dengan hanya menulis jumlahnya di dalam cek tu, sesiapa saja yang terima cek tu boleh dapatkan duitnya. Kalau macam tu, kalau tak ada simpanan dalam bank, tak boleh lah ya? Memanglah macam tu, takkanlah duit tu boleh datang begitu saja. Tak guna. Doraemon telah tipu saya rupanya ya. Memang seronok lah majalah Shona Yonde minggu ni ya. Iyalah. Seronoknya. Baiklah. Kalau tak boleh pun, saya nak cuba juga. 150 yen Nobita. Jangan nak main-main dengan cik mana ni lah. Pakcik, tolong bagi saya yang ini. Baiklah, 150 yen ya. Nanti. Nasib baik sempat. Maafkan saya, Pakcik. Ini kan cek 1,500 yen. Terlebih 1 kosong rupanya. Ini bakinya 1,350 yen. Terima kasih. Susah nak percaya, memang pelik. Hanya dengan tanda tangan pada potongan kertas ni saja. Tapi cek ni dapat digunakan di mana-mana saja ke? Yang ini 8,000 yen. Dah lama saya nak. Baiklah, saya nak cuba. Pakcik, tolong bagi saya yang ini. Baik. Kenapa? Banyak tu. Tak bolehkah? Apa salahnya? Tunggu ya. Wah, dengan cek ni benda yang mahal macam mana pun saya dapat beli. Walau berapa juta, berpuluh juta, beratus juta, saya ialah orang yang paling kaya dalam dunia ni. Tengoklah Nobita tu. Apa pasal dia ni macam orang tak betul ya. Kesiannya dia. Saya nak bagi duit saku untuk 2 orang kawan saya yang miskin ni. Lebih kurang 1,000 yen seorang cukup agaknya ya. Tolonglah fikirkan yang mana satu. Tak mau, saya tak perlukan semua ni. Pakcik, tolong bawa 2 atau 3 buah kereta ke sini. Saya akan bayar dengan cek ni. Saya akan bawakan ke sini segera. Mama, memandu dengan keluarga tentu seronok kan? Di mana nak letak 2-3 biji kereta dalam kawasan masjid ni? Ya, kalau luas bolehlah. Hello, syarikat real estate. Saya nak beli sebuah rumah yang besar. Kalau Mama nak benda yang lain, cakaplah. Kalau nak melancong ke seluruh dunia pun boleh. Saya naik dulu ya. Aku tahu kenapa dia jadi macam tu. Tentu pasal duit saku tu. Nobita? Nah, ambil duit saku kau ni. Saya tak perlukannya lagi. Tapi kalau nak bagi juga, terima kasih ajalah Mama. Tak ada apa-apa pun Mama. Tak ada. Tadi Mama dah masukkan 1,000 yen dalamnya. Saya rasa mesti Mama lupa masukkan duit tu. Selamat petang Nobita. Pakcik. Macam mana tentu kau ada masalah duit saku lagi kan? Ya, begitulah.
Baiklah, ini pakcik bagi duit saku. Kau ambil lah. Jangan kau rasa malu-malu pula ya. Ya ke ni? Terima kasih. Memang hari ni saya beruntung dapat duit. Tak ada apa-apa. Apalah jadi ni? Kenapa jadi macam ni ya? Dahlah tak dapat membeli belah dengan percuma. Duit pula tak ada. Macam mana ni Nobita? Tapi dengan cik boleh beli kan? Awak telah melakukan perkara yang hebat. Ini kerana awak dah gunakan dulu duit yang awak akan terima. Teruklah awak ni Nobita. Masa awak ke semua duit yang akan saya terima dari mama dan pakcik dah habis saya gunakan begitu ke? Cakaplah pada saya, Doraemon. Cakaplah. Kan saya dah cakap jangan gunakan cek tu selepas beli majalah tu. Kalau dicampurkan jumlah yang kesemua cek yang digunakan sampai umur awak 43 tahun pun awak takkan dapat 1 yen pun. Awak tahu tak tu Nobita? Pulangkan ke semua barang yang awak beli dan dapatkan kembali cek tu cepat. Baik. Memang tak cerita seronok, Doraemon.